Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana Bukit Bintang guys, Loten, Sungai Wang, Pavilion, Jalan Alo, Sungai Wang Plaza. Cuaca pagi ini cerah, tidak berawan macam tu. Mudah-mudahan hari ini cuaca cerah sampai ke petang. Semoga kita semua sehat-sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Alhamdulillah pagi ini perjalanan lancar, trafik lancar di Kuala Lumpur, trafik lancar, tidak ada jam, tidak jam ya. Suasana pagi ini Bukit Bintang, suasana Bukit Bintang. Semoga kita semua sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur. Suasana traffic light Bukit Bintang nih. Traffic light, lampu merah, lampu merah Bukit Bintang. Suasana pagi, alhamdulillah, syukur pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini cuaca agak cerah. Alhamdulillah cuaca pagi ini tidak mendung, tidak ada bentuk mau hujan. Diramalkan cuaca panas sampai jam 3, sampai jam 3 petang. Mungkin petang hujan sebab dah musim hujan sekarang. Semalam pun hujan juga. Keberadaan saya di depan Loten, ini Loten Aisetan nih guys. Aisetan Loten. Sebelah sana Stanhill, Pavilion, Jalan Alo, Sungai Wang, Loten. Tidak bentuk-bentuk, tidak ada hujan hari ini sebab panas sangat nih. Mungkin panas mengandung hujan. Mungkin panas mengandung hujan nih. Kita di bawah monorel ya, di monorel Bukit Bintang. Kita di bawah monorel Bukit Bintang. Ini monorel nih, batas nih. Sekejap lagi akan lalu monorel Bukit Bintang nih, akan lalu sekejap lagi. Kita masih berada di bawah monorel guys. Sana tuh monorel. Monorel tuh, sana tuh. Yang atas tuh monorel. Hari ini arah ke Sungai Wang nih. Sungai Wang Plaza. Ini monorel sini ya. Ini monorel, apa tuh? Sudah sampai guys, sudah sampai. Monorel sudah sampai. Ada 4 gerobak nih. Hai semua. Sampai nih. Oke.
Suasana di Bukit Bintang, Bukit Bintang, Kuala Lumpur, Malaysia. Di sini paling ramai dekat sini guys, paling ramai, manusia paling ramai. Itu. Banyak tuh, 500 orang ada nih nyebrang nih. Sungguh ramai betul guys. Ramai betul, ramai. 500 orang sekali menyeberang jalan kaki. 500 orang selesai sudah. Ini monorail Bukit Bintang nih. Stesen monorail Bukit Bintang. Ini dah. Turun ke sini. Yang pergi mall turun ke sini. Oke. Ini sebelah sana tuh Sungai Wang. Pavilion nih. SNM Mall. Sampailah kami untuk mencapai kejayaan. Reach for Great Eastern di persimpangan terpilai. Nah, pavilion. Pavilion loh sana. Loten Sungai Wang. Sinilah dia. Stahil. Suasana pagi di pavilion. Nih Loten. Ini Loten. Ini masih di sini lagi, masih di bawah nih, di bawah monorail kita. Monorail Bukit Bintang. Laluan monorail. Laluan monorail sini. Ini naik atas. Nak pergi naik monorail, kita naik lift ataupun naik tangga boleh juga. Di depan pintu gerbang Loten. Ini China. Menu dah RM18. Ini kari. Masih di bawah monorail ya. Itu depan tuh apa, restoran Al Sultan Arabi, makanan Arab. Allazina amanu kutiba alaikum. Tuh depan tuh seberang tuh Sungai Wang Plaza Mall supermarket. Tuh Sungai Wang Plaza. Jantas dari Sungai Wang ke Loten nih, jantas deh.
Dia ada Gigantas. Tak payah turun jalan. Ini monorail ke atas. Monorail ke KL Sentral. Ke sana tuh KL Sentral. Sungai Wang nih. Sungai Wang Plaza. Bawah tuh seberang sana tuh mall ya, supermarket. Sungai Wang Plaza agak sini. Suasana pagi ya di Sungai Wang. Belum lagi pukul 11 pagi. Di bawah monorail Bukit Bintang. Ini berada di Bukit Bintang, monorail Bukit Bintang. Nah, di bawah dia ke atas monorail Bukit Bintang. Nah, ke atas, ke bawah. Ke atas, nah. Di Bukit Bintang nih kebanyakan pelancong-pelancong dari luar negara, pelancong dari Arab, dari Eropa, dari Asia Timur, dari India, Pakistan, Bangla, Nepal, Myanmar. Sini pelancong banyak.